morning. Today we are going to do self practice 1.3. Function g is defined by gx 3 plus 6 over x minus 1 and x is not 1. Okay, find the images of negative 5, negative 2 and 1 over 2. Okay, latih diri 1.3. Fungsi g ditakrifkan oleh gx ialah 3 tambah 6 per x tolak 1 dan x bukan 1. So dia suruh cari A, image bagi negatif 5, negatif 2 dan 1 per 2. Okay, jom kita tengok ya. This one. As you know, gx okay. Gx ini adalah objek ataupun x, and this one the function is the image ataupun y. Okay, sekarang kita nak settle A untuk negatif 5. So macam mana nak buat? Kamu ambil function tu, you take the function that they are giving you, 3 plus 6 over x minus 1. Okay, 3 plus 6 over x tu berapa ya? Negatif 5 lah, kita buat dulu negatif 5 kan? Negatif 5 and then tolak 1. 3 tambah 6. Okay, nanti kamu kena tambah lah. So 5 tambah 1 dapat 6. So negatif 6. So negatif 6 sama lah. So 3 tambah tolak 1. So your answer will be 2. So jawapan kamu untuk ini adalah 2. So this is your answer. Okay, when we change to okay, now look at this one. Okay, apabila kita tukar kepada negatif 2 pula. Negatif 2. Negatif 2. So 3 tambah 6 over 6x minus 1. So 3 plus 6x itu kamu tukarkan dengan negatif 2 and then here negatif 1. So 3 tambah 6 negatif 3. So 1, 2 plus minus 6 minus 2. This one plus minus minus 2. So your answer will be 3 tolak 2 dapat 1. So itu adalah jawapan untuk negatif 2. 1 adalah jawapan untuk negatif 2. Okay, sekarang kita tengok pula the third number. Okay. Third number is what? 1 over 2. So 1 per 2. So macam mana nak buat? 3 tambah 6 over 1 per 2 minus 1. Betul kan? Kamu letak dalam bracket lah this one. So supaya senang. Kalau tidak nanti keliru pula. Okay, macam mana nak buat? Okay, 3 tambah 6. Okay, 1 per 2 kamu tengok dekat sini ya. 1 per 2 tolak 1. So apa nak kena buat dekat sini? So kamu nak kena sini tambah, sini tolak. So kamu kena tolak lah per 1 lah. So ni darab 2 darab 2. Pembawah jadikan dia sama, 1 per 2 tolak 2 per 2. So negatif 1 jawapan dia. Betul kan? 1 tolak 2 negatif 1 per 2. Betul kan? So kamu tengok dekat sini, jawapan dia negatif 1 per 2. So 3 tambah 6 bahagi negatif 1 per 2, ataupun kamu boleh tukar macam 3 tambah 6 darab 2. So 6 darab 2, 3 tambah 6 darab 2, 12. So dekat sini negatif 2 kan? Negatif lah kan? So negatif 12.
So, maknanya 3 tolak 12 lah. So, dapat apa? Jawapan dia adalah negatif 9. Faham? Okay, now we go to self-practice 1.3, 1b. Given the image of B is to be, find the possible values of B. Dia berkata dekat sini, diberi image bagi B ialah 2B, cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. So, macam mana kita nak settle benda ni? Kita tengok ya. 3 tambah 6 per X tolak 1 sama dengan 2B. So, function itu yang diberi adalah itu. So, kita just tukar saja X tu jadi B. 3 tambah 6 per dengan B tolak 1 sama dengan 2B. Sekarang, apa yang nak kena kita buat dekat sini? Ni, this one. Kita settlekan yang ni dulu. So, dia punya pembawah kena sama lah baru boleh tambahkan. So, macam mana nak samakan dia? Dia senang saja. Okey, 3. Pembawah dia adalah B tolak 1 kan? Okay, kita tulis kat sini. Pembawah dia B tolak 1. B tolak 1. Kamu kena darab lah dengan 1 kan tadi kan dia di sini. So 3 pun kamu darab lah dengan B tolak 1. Okey. Tambah 6 per B tolak 1 sama dengan 2B. So sekarang 3B tambah tolak-tolak 3 tambah 6 per dengan B tolak 1 sama dengan 2B. So 3B tambah 3 per B tolak 1 sama dengan 2B. So sekarang darab silang lah, So darab silang aja lah kan. Okay. So 3B tambah 3 sama dengan 2B B tolak 1. So 3B tambah 3 sama dengan 2B kuasa 2 tambah tolak-tolak 2B. So sekarang kita susun balik lah apa yang sama kan. 3 sama dengan, bawa satu-satu lah, 2B kuasa 2 tolak 2B. Yang ni tambah 3B jadi tolak 3B. So dapat 2B kuasa 2 dapat berapa ni? Tolak 5B. Lepas tu this 3 pun bawa pergi sana lah, tolak 3. So ni adalah kamu punya faktor lah. So macam mana nak cari, kamu buat pemfaktoran. Macam mana nak buat pemfaktoran? Okay, kita just tengok lah. Macam ni, cara yang macam ni pemfaktoran ya. This one 2B kan. So 2B darab B dapat 2B lah. 2B kuasa 2 lah, betul kan? Lepas tu yang ni this one darab. Okay. This two darab. Okay. Darab 2B darab B dapat 2B kuasa 2, betul kan? So apa darab apa dapat negatif 3. So 1 darab negatif 3 dapat negatif 3 lah kan. Lepas tu this 2B dengan negatif 3 kamu darab, dapat jawapan kat sini. Dapat negatif 6B. Lepas tu yang ni dengan yang ni darab. B darab 1 dapat B ajalah. Lepas tu yang ni 2 ni kamu kena tambah. So negatif 6B tambah 1B dapat berapa? Negatif pasal ni tolak lah kan. Negatif 5B. So sama kan? Ni negatif 5B ada, negatif 3 ada, and then 2B kuasa 2 ada. Betul kan? So sekarang kamu boleh faktorkan dia lah.
Macam mana nak faktorkan dia? Okey, kita tengok. 2B tambah 1. Ni these two lah. Ni these two. 2B tambah 1. Lepas tu B tolak 3. B tolak 3. Okey. Sama dengan kosong. So 2B tambah 1 sama dengan kosong. 2B sama dengan 1 per sekejap. Okey, sama dengan kosong. So 2B sama dengan negatif 1. So B sama dengan negatif 1 per 2 lah. Itu jawapan dia. B, yang ni pula B tolak 3 sama dengan kosong. B sama dengan 3 je lah. Ni jawapan dia. So boleh faham?